Alright, saya punya office sementara ni dah settle setup mini home lab. Saya guna 2.5GB network dengan server Raspberry Pi dan juga saya punya NAS. Set home lab ni kalau tak ada, susah saya nak run berani buat. Benda first kena ada ni, switch. Switch kali ni saya gunakan ROG NBS 3300. Maximum speed adalah 2.5GB per second pada semua port ni. Ada power over ethernet tahu. PoE ni membolehkan kabel LAN kita tu hantar power dalam 50V dan model ni sampai 240W. Jadi kalau saya nak pasang access point, tak perlu dah wire power. Guna satu kabel dah cukup. Ada banyak benda lagi. Contohnya macam CCTV, doorbell intercom tu, banyak. Hanya switch ni je yang kita cocok plug. Kalau bab laju nak sampai 10GB, boleh guna SFP ni. Tapi saya tak nak guna ni sebab bagi saya 2.5GB per second ni dah cukup laju dah. Kerana apa? Kerana saya punya Synology NAS ni pun pakai hard disk. Dan untuk hard disk, speed dia dalam 1.2GB per second. Jadi cukup je 2.5. Sekarang saya nak plan letak switch ni tadi dekat atas saya punya NAS. Cuma bukan nak letak atas betul-betul kat sini lah. Ni tak cantik macam ni. Saya nak mount dia dekat frame saya punya almari, rak ni. Letak macam ni. Dia jadi macam server rack macam tu lah. Tak atas sikit. Supaya mudah haba tu dibuang dan senang saya nak access saya punya switch ni. Jadi first saya nak design dan 3D print dia punya mounting. Saya design mounting untuk kiri dan kanan supaya tengah tu kita boleh tolak slotkan je kita punya switch tadi tu. Then tunggu dalam 8 jam untuk 3D print settle. Then saya terus pasang dekat rak ni punya frame. Kabel saya gunakan Cat7 supaya boleh support high speed punya transfer dan juga PoE, power over ethernet tadi. Tak adalah semua device saya support PoE tapi seragam lah, comel lah sikit kan. Ni pula saya buat untuk penyangkut power extension saya yang saya nak sorokkan dekat bawah rak ni. Saya screwkan je, simple. Kan kemas sikit tu, kalau main letak je bawah tu sepah, tak manage dia punya kabel. Dan last, saya nak letak dua ketul Raspberry Pi 5 ni. Satu sebagai server website dan satu lagi untuk saya testing, belajar, eksperimen. Tapi takkan nak letak gitu je. Saya buatlah dia punya holder, dia punya rumah dia. Kalau korang tertarik nak belajar macam mana saya jadikan Raspberry Pi 5 ni sebagai server website, saya letak WordPress dalam tu, laju punya WordPress. Nanti komen lah. Kalau ramai nak, insyaAllah kita boleh buat. Bukan Raspberry Pi je, kita boleh tukarkan komputer-komputer lama kepada server yang praktikal. Ok, settle, turn on. Kita tengok dia punya result. Untuk barang ROG ni, kita just guna app saja untuk setup. Sangat-sangat mudah. So far saya boleh kata barang networking yang paling mudah lah saya setup. Setting pun banyak, dia punya layout app pun ok, kemas. Nak add device senang. Kita akan buka kamera, scan dia punya QR code, settle setup. Contoh ni saya gunakan access point yang ada Wi-Fi 7. Ni dia bagi dokumen sikit, lepas tu cara nak mounting dekat ceiling. Ni nantilah saya buat video. Saya nak fokus dekat access point dia. Senang, dia pakai power over ethernet, PoE tadi. Dia ada input power tapi disebabkan kita guna power over ethernet, wire LAN ni dia dah bagi power sekali. Tengok, dia akan menyala. Saya tunggu dia on. Ini dah connect dengan apps Kita tengok test dia punya speed. Saya guna ni open speed test. Saya install kat server. Untuk download dapat dalam 1400 megabit per second. Dan upload untuk Wi-Fi 7 ni saya dapat dalam 1600 macam tu lah, lebih kurang. Lagi laju ni daripada kabel biasa. Kalau kita tengok dekat apps, dia dah auto dia punya topologi. Kita dah tahu dah connection antara device-device networking kita macam mana. Nak manage mudah, nak troubleshoot mudah. Siap ada AI assistant lagi kalau kita ada problem dalam manage networking ni. Ok, sekarang mungkin ada yang tertanya tau, macam mana saya jadikan Raspberry Pi ataupun komputer terpakai, laptop terpakai ke apa jadi server yang saya boleh akses melalui internet. Kalau sebelum ni saya biasanya buka port forwarding lah dekat saya punya modem.
Tapi sejak baru-baru ni rasanya Unify dah tak bagi kot buka port 80. Kena pula IP address kat rumah kita ni sentiasa berubah-ubah. Kita tak dapat private punya fix public IP address. Jadi solusi yang paling mudah adalah dengan menggunakan Cloudflare Tunnel. Simple je. Gunakan Cloudflare, pergi ke Zero Trust. Dekat network ni korang pilih connector, create a tunnel. Dia akan bagi pilihan macam mana kita nak install. Kalau nak Windows ada cara dia. Saya akan gunakan Docker. Simple. Kita run je command ni dekat kita punya Docker, dan kita boleh set up dia punya root, laluan dia. Set domain yang kita nak bina laluan tu. Dekat service, masukkan local punya IP address dan dia punya port. Nanti domain tu boleh pergi ke local server kita. Cara itulah saya host saya punya website, saya punya e-invoice system, saya punya entahlah macam-macam. Ada yang saya letak dekat Raspberry Pi, ada yang saya letak dekat dalam Synology NAS tu. Tapi untuk host benda yang heavy sikit, saya gunakan Raspberry Pi lah. Sebab saya tak nak kacau saya punya NAS tu. Kan kalau semua benda letak kat NAS tu, bila ada problem, saya punya website problem, saya punya data problem, saya malas. Jadi website ke apa yang perlukan speed laju sikit, yang heavy sikit dia punya traffic, saya akan gunakan ini. Untuk video ni cukup dulu. Asalkan saya dah boleh run kerja kat sini, okey lah. Okay, tu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Saya akan letakkan link Rugi punya barang-barang network dekat dalam description. Korang boleh share. Kalau nak tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe kali, jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.